Ramadan ni bermula bukan sahaja dengan azan maghrib pertama tau. Ramadan ni bermula actually jauh lebih awal. Ramadan ni start bila hati kita ni mula start rasa kosong, rasa rindu untuk diisi kembali oleh Allah. Dan kalau kita nak ambil contoh Nabi Muhammad SAW, Nabi tak tunggu untuk dah masuk bulan Ramadan baru Nabi nak berubah. Tapi Nabi sediakan, Nabi prepare hati Nabi jauh sebelum even bulan Ramadan, dalam Rejab, dalam Syaban. Dan kita dapat tahu daripada Aisyah radhiyallahu anhu bahawa Aisyah tak pernah nampak Nabi SAW berpuasa lebih penuh sangat macam bulan Syaban. So Nabi punya prepare tu seolah-olah dah masuk dah bulan Ramadan. Nabi prepare, dah mula baca Quran, dah mula puasa sunat, dah mula untuk tenangkan hati dan sebagainya. Tapi kalau kita nak compare dengan kita, janganlah kita mula ketika dah masuk Ramadan, nak mula untuk nak buat ni, nak buat tu dan sebagainya. Even kalau kita dah prepare kita punya jadual tu, tapi prepare lah jauh lebih awal. Prepare hati kita, prepare akhlak dan adab kita, prepare fikiran kita, mental kita. Semuanya perlulah kita sediakan diri sebelum kita masuk.